welcome back to my YouTube Nami. Gata biasa sebut 267. Okay, hari ni kita nak main game Obi Cotton Candy. Obi ni berwarna-warni. Cantik. Sebelum tu, jangan lupa like, komen dan subscribe untuk menaikkan jumlah tontonan saya. Bagi anda like, bagi anda komen, bagi anda subscribe, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Okey, sekarang kita berada di stage 4. Allahu Akbar. Baru nak mula dah jatuh. Macam mana? Okey, tak apa. Kita cuba lagi sekali. Kita ada kawan lah. Ui, ramai. Ramai ada kawan kat sini. Kita lompat. Kita lompat lagi. Lompat lagi. Okey, kita berjaya. Allahu Akbar. Okey, kita tak boleh putus asa. Kita kena cuba lagi sampai kita berjaya. Kita tengok. Kita berjaya ke tidak. Habiskan game ni. Kawan kita kat depan ni laju lah dia. Ui, pandai lah dia main game Obi ni. Agak-agak kurang. Stage ni sampai stage berapa? Sekarang ni dah stage 9. Kita nak masuk stage yang ke-10. Okay, kita dah masuk stage 10. Okay, kita kena elak laser yang berwarna merah tu. Kita tengok kita boleh buat ke tidak. Okay, sikit lagi. Senang slow-slow. Takut kalah. Okay, dah level 11. Stage yang ke-11. Dia punya Obi ni sebenarnya cantik tau. Sebab dia warna-warni. Dia macam menarik minat lah untuk bermain. Sebab dia lompat-lompat je kan. Dia lompat-lompat, dia elak-elak je. Ui, tangga dia. Tengok tangga dia warna-warni. Masya Allah. Patah riuk dia dekat bawah tu. Selamat boleh bergerak lagi. Okey, kita dah masuk stage yang ke-13. Kita dah makin ramai kawan dekat sini. Hai kawan-kawan. Adik-adik, kakak-kakak yang tengah menonton sekarang, jangan lupa tekan like, komen dan subscribe. Dan bantu saya untuk dapatkan 1000k subscribe. Boleh tak? Boleh bantu saya tak untuk dapatkan 1000k? Okey, kita dah masuk stage 14. Kita dah separuh permainan. Suku permainan. Kita masih meneruskan lagi untuk sampai ke penghujung. Ya Allah, jatuh pula. Okey, tak apa. Kita cuba lagi. Mesti lepas ni boleh. Kita jangan mengalah ya adik-adik. Kalau kita gagal sekali, bukan kita bermaknanya. Kau ni apa? Kau tinggal sini ke? Boleh cakap teraju. Bukan bermakna gagal selamanya. Nak bercakap pun dah tak betul lah. Faktor usia mungkin. Cuba korang teka, umur saya berapa sekarang? Tahun ni umur saya berapa? Siapa yang dapat teka betul, dia pandai. Siapa yang dekat sini suka main Obi? Sila komen. Saya nak tengok ramai tak yang suka main Obi. Okey, sekarang dah sampai level 23. Korang tengok, panjang lagi nak sampai ke atas. Nak sampai ke garisan penamat. Agak-agak korang berapa level dia untuk sampai ke atas. Tak apa, kita boleh. Kita kena teruskan sampai ke garisan penamat. Kita nak tahu ke atas tu nanti ada apa. Kalau saya sampai dekat atas, korang kena komen, okey? Korang kena komen 1. Boleh tak? Kalau saya sampai dekat atas, korang kena komen 1. Sebagai tanda semangat untuk saya. Okey, jom kita teruskan. Sekarang ni dah stage yang ke-28. Nak masuk stage yang ke-30 sekejap lagi. Okey. Jom. Lompat si kata. Lompatlah tinggi-tinggi. Cepatlah adik, cepat. Nanti boleh pergi ngaji. Betul ke macam tu? Okey, kita stage yang ke-35. Kita kena lompat dekat atas bulatan gelung. Tak minta lah lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Dia macam tersangkut-sangkut. Okey. Stage yang ke-36. Allahu Akbar. Okey, kita cuba lagi.
Okay, kita cuba. Jangan makin laju. Okay. Okay, kuning. Lepas tu, biru ke hijau? Biru. Allahu Akbar. Okay, kita ulang balik. Biru, ungu, kuning, hijau. Okay, lepas Alhamdulillah. Okay, kita jalan. Kita teruskan lagi. Ada lagi lah kawan kita kat belakang. Ingatkan dia dah ke depan. Okay, jom kita kejar dia. Kita kejar dia. Okay, bismillah. Allahu Akbar. Tak apa. Boleh. Kita cuba lagi. Sikit lagi nak sampai. Sekarang dah stage 30. Allahu Akbar. Sekarang dah stage 38. Okay, cuba lagi. Alhamdulillah. Okay, sekarang stage 42. Jatuh. Tengok kawan-kawan main dekat sebelah, seronok je. Nampak cantik sebab semua nampak kecil. Kalau dari jauh nampak macam semua tu semut. Semut yang bergerak-gerak. Okey, sikit lagi nak sampai. Sekarang kita dah separuh permainan. Dah stage yang ke-43. Tengok kawan-kawan kita kat belakang. Wish, ramai ni yang jatuh. Kita cakap orang, kita pun jatuh. Okey, jom kita teruskan. Ini halangan berleza. Lompat. Okey, kita dah sampai. Kita kena buat apa kat sini? Mana lagi? Kita kena buat apa kat sini? Mana lagi laluan dia? Dia suruh kita cari teleport yang akan menghubungkan laluan tu ke atas. Okey, kita tekan je lah. Kita jalan je lah. Kok kita jumpa ke? Okey. Dah dapat dah. Terima kasih semua. Okey, jom kita habiskan permainan ni. Kita tamatkan cepat-cepat. Supaya kita boleh kalahkan yang lain. Tangga dia cantik lah, warna-warni. Wow, macam cotton candy. Sebab nama dia pun Obi Cotton Candy kan? Sikit lagi nak sampai. Saya rasa stage ni sampai 50 lebih je kot. Sikit lagi nak sampai. Wih, tangga dia pun cantik. Warna-warni. Okey, korang pilih warna apa? Kita ambil warna pink. Okey. Teruskan. Kita dah stage 51 sekarang. Kat sini kena slow-slow. Sebab jarak dia tu macam jauh. Takut jatuh. Korang suka tak saya main game Obi? Korang komen. Kalau korang suka, korang komen, okey? Kita dah nak sampai dah. Wow, cantik. Piramid. Okey, sekarang ni kita stage yang ke-54. Kita dah nak menang. Tengok dekat bawah tu, semua nampak kecil je. Okey, jom kita teruskan. Wow, kita ambil warna pink. Okey, kita dapat warna pink. Okey, kita teruskan. Wih. Tak apa, kita cuba lagi sekali. Okey, kita ambil warna ungu pula. Okey, kita teruskan. Jangan lencong ke tempat lain lagi. Tangga. Cantik. Patutlah bergegar macam. Okey, kita dah sampai. Yeay, kita menang. Yeay. Kita tengok ada apa kat sini. Situ ada stage lagi. Kita boleh pergi sana kalau kita nak extra stage. Lepas tu kat sini ada buaian. Kenapa tak duduk atas buaian betul-betul? Koyaklah ketiak macam tu. Jom kita tengok kat depan ada apa pula. Wow. Kat sini ada air panas lah. Kolam air panas. Wuyo. Tak sangka dalam mobil ada kolam air panas. Okey, itu je dari saya. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Bye.